Kahwin dengan warga asing. Okey. Isu perkahwinan ni itu adalah isu peribadi seseorang. Okey. Sesiapa berhak untuk berkahwin dengan mana-mana orang yang mereka suka atau mereka nak kahwin. Okey. Jadi itu adalah hak peribadi. Namun apabila kita berkahwin dengan pasangan yang bukan dari negara sama, contoh kita kahwin dengan orang luar negara, kita tertakluk kepada undang-undang sesebuah negara itu dari segi peraturan pendaftaran perkahwinan, upacara perkahwinan dan undang-undang yang bertulis dan berkuat kuasa di sesebuah negara. Okey, hak berkahwin adalah hak kamu, manakala kamu harus ikut undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara. Okey, so kamu sebelum berkahwin dengan warga asing, pastikan kamu dah selidik latar belakang dia, undang-undang dia, apa yang kena buat, apa yang kena buat dulu, apa yang kena buat selepas kahwin. Okey, kamu kena study benda ni sebelum kamu melangsungkan perkahwinan dengan warga asing. Okey?